China di Laut China Selatan seperti digariskan dalam Peta Standard China edisi 2023 yang meliputi kawasan pendirian Malaysia berkenaan isu Laut China Selatan adalah konsisten dan kekal tidak berubah. Kerajaan tegas dan komited untuk mempertahankan kedaulatan. Okey, Laut China Selatan. Isu ni kan memang kompleks. Tapi hari ini kita nak cuba fahamkan apa sebenarnya dilema yang Malaysia hadapi dalam konflik yang tak sudah-sudah ni. Pernah tak anda terfikir kenapa ya laut ni yang kaya dengan macam-macam sumber, laluan kapal dagang yang sibuk boleh jadi salah satu kawasan paling tegang di dunia? Jom kita selami sama-sama. Baiklah, untuk faham cerita penuh, kita kena mula dari akarnya. Apa sebenarnya punca utama konflik ni? Okey, puncanya, inilah dia. Tuntutan oleh China yang berasaskan apa yang mereka panggil hak sejarah. Dan tuntutan ni digambarkan oleh satu garisan yang kita kenal sebagai Garis Sembilan Sempang. Garisan ni, kalau anda tengok peta, ia melingkungi hampir keseluruhan Laut China Selatan. Besar tu. Dan dekat sinilah wujudnya pertembungan yang paling asas. Di satu pihak kita ada China dengan hujah sejarahnya. Di pihak lain pula kita ada Malaysia dan negara-negara jiran yang berpegang teguh pada undang-undang antarabangsa. Secara spesifiknya Zon Ekonomi Eksklusif atau EEZ yang ditetapkan bawah UN Clause, iaitu Convention Undang-Undang Laut PBB. Jadi jangan salah faham ya, ini bukan isu antara dua negara je, tak. Ia melibatkan banyak negara macam Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei. Semuanya ada tuntutan masing-masing yang bertindih di kawasan yang sama. Inilah yang buatkan keadaan jadi sangat-sangat rumit. Okey, kita dah tahu siapa yang bertikai. Sekarang, jom kita fokus pada Malaysia pula. Kenapa laut ni begitu penting untuk kita? Bagi Malaysia, pertaruhannya memang sangat tinggi. Fikirkan, ia melibatkan keselamatan tenaga kita. Sebab apa? Sebab banyak sumber minyak dan gas kita ada di luar pesisir Sabah dan Sarawak. Lepas tu, fikirkan pasal ekonomi pula. Nelayan-nelayan kita cari makan kat situ. Dan yang paling utama sekali, ini soal kedaulatan dan keselamatan negara kita. Dan jangan ingat, isu ni terhad kat rantau kita je. Cuba bayangkan ni, lebih daripada 1/3 perdagangan dunia lalu lalang kat kawasan ni setiap tahun. Jadi, kalau ada apa-apa masalah, sekecil mana pun ketidakstabilan kat sini, percayalah, satu dunia boleh rasa kesannya. Okey, keadaan dah sedia rumit kan? Tapi ia jadi makin tegang bila China bangkit sebagai satu kuasa besar dunia dari segi ekonomi dan juga ketenteraan. Macam mana China tunjukkan cita-cita besar dia ni? Salah satunya melalui inisiatif Jalur dan Jalan atau Belt and Road Initiative. Dan sebahagian penting daripada inisiatif ni ialah laluan sutera maritim. Laluan ni meletakkan Laut China Selatan betul-betul di tengah-tengah strategi maritim China. Ia jadi nadi untuk mereka luaskan pengaruh ke seluruh dunia. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Strategi ni bukan setakat atas kertas je. China betul-betul dah ambil tindakan. Mereka dah tingkatkan kehadiran tentera laut dan pengawal pantai. Mereka dah bina pulau-pulau buatan lengkap dengan fasiliti tentera dan logistik. Lepas tu, mereka buat rondaan yang boleh kata agak tegas di kawasan-kawasan yang jadi rebutan. Semua tindakan ni secara tak langsung dah ubah terus peta keselamatan kat rantau kita ni. Jadi, bila semua ni berlaku, apa kesannya pada kita? Dah tentulah ia meletakkan Malaysia dalam satu kedudukan yang sangat-sangat sukar. Para penganalisis pun nampak benda yang sama. Mereka kata inilah dilema utama negara-negara Asia Tenggara, termasuklah Malaysia. Macam mana kita nak seimbangkan antara peluang ekonomi yang sangat besar dari China dengan ancaman keselamatan yang datang sekali dengan tindakan-tindakan mereka tu? Inilah dia, dilema yang paling ketara. Cuba kita timbang. Sebelah sini, China ialah rakan dagang nombor 1 kita. Pelabur utama, banyak peluang ekonomi. Sebelah sana pula, tindakan kapal-kapal mereka menceroboh zon ekonomi eksklusif kita. Itu satu ancaman terus kepada kedaulatan dan sumber negara kita. Jadi soalannya, macam mana Malaysia nak jalankan tightrope walk ni? Menguruskan kedua-duanya sekaligus. Habis tu, apa jalan yang Malaysia pilih untuk berdepan dengan situasi yang sebesalah ni?
Okey, daripada terus berkonfrontasi, pendekatan Malaysia selalunya lebih sederhana dan berhati-hati. Kita utamakan diplomasi. Sebab apa? Sebab matlamat kita jelas. Nak pertahankan kepentingan negara, tapi pada masa yang sama, kita tak nak cetuskan konflik yang lagi besar. Strategi Malaysia ni boleh kita pecahkan kepada 3 teras utama. Yang pertama, rundingan aman. Maksudnya, kita sentiasa utamakan dialog lagi-lagi melalui platform serantau macam ASEAN. Yang kedua, kita pegang kuat pada undang-undang antarabangsa, terutamanya UNCLOS. Dan yang ketiga, sambil berdiplomasi, kita juga kena kukuhkan pertahanan maritim kita sendiri untuk jaga perairan negara. Jadi, kalau kita tengok balik, kesimpulannya mudah. Ini bukan soal nak pilih antara ekonomi atau keselamatan. Tak boleh macam tu. Ia sebenarnya satu usaha yang berterusan, satu balancing act yang tak henti-henti untuk pastikan keperluan keselamatan negara kita terjaga sambil kita kekalkan hubungan diplomatik dan ekonomi yang penting tu. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang sangat penting. Bukan saja untuk Malaysia, tapi untuk satu rantau ni. Dalam keadaan di mana arus politik semakin deras dan kepentingan negara-negara besar makin bersaing, adakah jalan diplomasi yang kita amalkan selama ni masih mampu menjadi kompas untuk memandu kita keluar dari perairan yang bergelora ini? Itu soalan yang patut kita sama-sama fikirkan. Ini memperlihatkan aset keselamatan maritim Malaysia yang sedang menjalankan rondaan di perairan negara. Kehadiran kapal-kapal peronda ini melambangkan kesiapsiagaan berterusan dalam memastikan perairan Malaysia sentiasa berada dalam keadaan terkawal dan selamat. Dalam konteks Laut Cina Selatan pula, kekuatan maritim memainkan peranan yang amat penting. Perairan ini bukan sahaja menjadi laluan perdagangan antarabangsa, malah kaya dengan sumber-sumber jadi seperti petroleum, gas asli dan hasil perikanan. Justru, sebarang pencerobohan atau ancaman di kawasan ini boleh memberikan kesan yang langsung kepada keselamatan dan ekonomi negara. Strategi utama Malaysia ialah memperkukuhkan pertahanan maritim secara berperingkat dan berterusan. Ini termasuklah meningkatkan kapasiti dan keupayaan Tentera Laut Diraja Malaysia serta agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dalam melaksanakan rondaan, pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang di zon ekonomi eksklusif negara. Selain penambahan aset baharu seperti kapal peronda dan kapal tempur pesisir, Malaysia juga turut memberi penekanan kepada pemadanan sistem teknologi maritim. Sistem radar, pemantauan satelit dan komunikasi strategik dipertingkatkan bagi memastikan setiap pergerakan di perairan negara dapat dikesan dengan pantas dan tepat. Kesiapsiagaan anggota keselamatan juga menjadi keutamaan. Latihan bersama, simulasi operasi dan kerjasama strategik dengan negara serantau membantu meningkatkan profesionalisme serta kecekapan pasukan keselamatan maritim Malaysia. Dalam masa yang sama, pendekatan Malaysia bersifat defensif dan berhemah. Rondaan yang dijalankan bertujuan memastikan kedaulatan negara dihormati tanpa mencetuskan ketegangan yang tidak perlu. Prinsip ini selaras dengan dasar luar Malaysia yang mengutamakan keamanan dan kestabilan serantau. Kesimpulannya, kekuatan maritim Malaysia bukan hanya terletak pada jumlah aset, tetapi pada keupayaan strategik, teknologi moden dan disiplin anggotanya. Dalam menghadapi cabaran geopolitik di Laut Cina Selatan, pertahanan maritim yang mantap menjadi benteng utama dalam melindungi kepentingan dan juga kedaulatan negara Malaysia. Hubungan diplomatik merupakan tunjang utama dalam mengurus konflik antarabangsa. Dalam isu Laut Cina Selatan, Malaysia berdepan cabaran besar untuk mengekalkan kedaulatan wilayah tanpa menjejaskan hubungan strategik dengan negara luar. Sebagai negara maritim yang berkepentingan di kawasan tersebut, Malaysia memilih pendekatan diplomasi berhemah dan pragmatik. Malaysia dan China telah menjalinkan hubungan diplomatik rasmi sejak tahun 1974. Hubungan ini berkembang pesat dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pembangunan infrastruktur.
Walaupun wujud pertindihan tuntutan di Laut Cina Selatan, Malaysia tidak memutuskan hubungan atau mengambil pendekatan konfrontasi terbuka terhadap China. Sebaliknya, Malaysia menyuarakan bantahan secara rasmi melalui nota diplomatik dan hubungan tertutup. Pendekatan ini bertujuan memastikan isu maritim tidak menjejaskan kerjasama ekonomi yang lebih luas. China merupakan antara rakan dagang utama Malaysia. Justeru, keseimbangan dalam hubungan ini amat penting bagi kestabilan ekonomi negara. Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina dan Brunei yang mempunyai tuntutan bertindih. Melalui platform ASEAN, Malaysia menyokong penyelesaian secara kolektif dan aman. Usaha merangka kod tata laku atau Code of Conduct bertujuan mengawal tingkah laku negara terlibat dengan kawasan pertikaian. Namun, pendekatan konsensus ASEAN sering menghadapi cabaran kerana perbezaan kepentingan antara negara anggota. Walaupun begitu, Malaysia tetap komited kepada prinsip keamanan, kestabilan dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Dalam masa yang sama, Malaysia mengekalkan hubungan keselamatan dengan Amerika Syarikat dan negara kuasa besar lain. Malaysia mengamalkan strategi berkeseimbangan atau HED, tidak berpihak secara jelas kepada mana-mana blok kuasa. Kerjasama ketenteraan seperti latihan bersama dan dialog pertahanan dijalankan bagi memperkukuh keupayaan keselamatan negara. Namun, Malaysia tidak menyertai pakatan ketenteraan rasmi yang boleh menjejaskan dasar berkecuali. Pendekatan ini memberikan ruang kepada Malaysia untuk melindungi kepentingannya tanpa terperangkap dalam persaingan kuasa besar.